Hello. Masih lagi Monedas Elite 150S. So, ada yang cakap bawah seat ni tak muat untuk letak helmet. Betul ke tak muat? Jom kita tengok. So, inilah dia ruang bawah seat untuk Monedas Elite 150S. Bagi saya, ruang dia memang agak luas dan Monedas pun claim berkapasiti 23 liter. So, kita cuba adakah betul helmet tak muat. First, kita gunakan air mat full face untuk kita tengok. Kita dah letak, memang boleh letak. Dan cuba tutup. Oh, betul. Memang tak boleh tutup. Tak apa, kita bagi peluang. Kita tukarkan dengan helmet open face size L. So, boleh letak. Adakah boleh tutup? Pun tak boleh tutup. Tak apa. Kita bagi peluang lagi. Kita tukar dengan helmet open face size M. Makin kecil. Adakah muat? Muat. Boleh letak. Boleh tutup ke tak? Tak boleh tutup. Tak apa. Last, kita bagi peluang yang last. Kita tukarkan dengan helmet budak. Kalau helmet budak pun tak muat, tak tahulah nak cakap. So, kita letak. Okey, nampak terletak elok. Mungkin boleh tutup. Tak boleh tutup. Alamak, memang tak muat lah helmet. So, apa je yang kita boleh buat letak dekat bawah ni? So, mungkin kita boleh letak baju hujan ataupun apa-apa barang yang sesuai. So, kenapa tak boleh letak helmet? Mungkin disebabkan ruang ini terganggu dengan tank minyak yang Monedas bagi 12 liter. Dan mungkin juga disebabkan benda ni untuk memberi keselesaan kepada penumpang. So, kalau dinaikkan ni, mungkin span ni akan lebih nipis dan membuatkan orang rasa tak selesa. Okey, itu je. Bye.